Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi SPM 2023 kertas 2 soalan 3. Okey, soalan 3 jadual 1 menunjukkan maklumat tentang isotop magnesium. So bila jumpa istilah macam ni, saya akan tulis definisi bagi perkataan itulah, istilah itu. So isotop adalah atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron berbeza. Atau another definisi adalah atom-atom unsur yang sama yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon berbeza. Okey, so dia bagi jadual satu ini yang ada isotop magnesium 24, 25 dan X. Kelimpahan semula jadi, jisim isotop itu dan juga nombor protonnya. Okey, so soalan pertama A, nyatakan maksud nombor proton. So, maksud nombor proton ada dalam muka surat 32 buku teks yang saya dah crop out ini. Saya tak tahu lah nampak ke tak. Okay. So, kalau ikut buku teks, definisi dia adalah bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Itu yang terbaik. Okay. Tapi paling minimum yang you boleh tulis adalah bilangan proton dalam atom. Perkataan atom ini mesti ada. Okay. Soalan B. Mengapakah isotop magnesium 24 dan isotop magnesium 25 mempunyai jisim isotop yang berlainan? So, kalau kita tengok, nampak tak? Jisim isotop dia berlainan. Okey. So, apa yang menjadikan jisim sesuatu isotop atau sesuatu atom itu? Jisim adalah jumlah bilangan proton dan neutron dalam atom tu. Okey. So, sebab tu nombor nukleon also dipanggil jisim atom. Okey. Bila you go further, ada mass, atomic mass. So, dia tengok pada nombor nukleon. Sebab kalau ingat lagi, pada topik ini, untuk jisim sesuatu atom, dia bergantung kepada bilangan proton dan neutronnya. Bukan bilangan elektron. Remember, jisim elektron adalah sangat kecil, iaitu 1/1840, which is equivalent to 0.0005. Which is lebih kurang macam negligible, boleh diabaikan sebab jisimnya terlalu kecil. So, jisim sesuatu atom sebenarnya bergantung kepada bilangan proton dan neutron dalam sesuatu atom itu. Since bilangan proton dia sama, nampak ni, nombor proton sama, therefore bilangan proton sama. Jadi, apa yang menyebabkan jisim tu berbeza? Kalau dah nombor proton tu sama, bilangan proton dah sama, so yang menyebabkan perbezaan ini hanyalah bilangan neutron. So, bilangan neutron berbeza. Okey. Next, lukis struktur atom bagi isotop magnesium 25. Okey, ini ada dalam muka surat 35 buku teks. So, kalau kita tengok pada buku teks itu, saya nak tunjuk supaya you tak confuse antara rajah struktur atom, which is this one yang kita nak, dengan rajah susunan elektron. Kat mana berbeza? Berbeza hanya pada nukleus dia. Dalam rajah susunan elektron, you tulis simbol bagi atom itu. Atau you bulatkan, you lorek sahaja. Atau you bulat sahaja. Tapi, kalau rajah struktur atom mesti tunjuk bilangan proton dan neutron kat dalam nukleus tu. Itu, kat situlah berbezanya dekat sini. So, now in this context, you nak buat macam mana? First, untuk you lukis rajah struktur atom itu, you kena tahu bilangan elektron bagi atom ini. Bagi isotop ini. So, untuk sesuatu atom, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, mana nak dapat bilangan proton? Remember, bilangan proton adalah nombor proton tu. Sebab tu definisi nombor proton adalah bilangan proton dalam atom. So, since nombor proton 12, that means bilangan elektron dia pun 12. Jadi, dari sini, you boleh buat susunan elektron bagi isotop magnesium 25 ni lah. Okay, so it will be 282. Kenapa 282? Petala pertama hanya boleh muatkan 2 elektron sahaja. Petala kedua, maksimum 8. So, baki tu, so 2 tambah 8, 10. So, baki dia 12 tolak 10, 2. 2 ni akan duduk pada petala ketiga. So, dia tak akan ada petala keempat lah. Okay. So, since kita nak kena tulis bilangan proton dan neutron dekat dalam nukleus tu, kita lukis besar sikit lah. Okay. So, then ini nukleus dia. So, kita tak boleh letak elektron kat situ. Petala pertama will be the second circle, which is 2 elektron. Okay.
Ni sempit, so saya tulis kat sini lah. Okay. So ni yang kedua, petala yang kedua, 8 elektron. Dan petala yang ketiga, Allah dah masuk dah situ, adalah 2 elektron. So you lukis ini, dapat markah pertama. Okay, so markah kedua macam mana? Letaklah bilangan proton dan bilangan neutron dia. Okay, mana nak dapat bilangan neutron? Remember, bilangan neutron adalah nombor nukleon, which is jisim atom itu, tolak nombor proton dia. So 25 tolak 12 is 13, so 13 neutron. Okay, so yang warna hijau ni markah kedua. So kalau perasan huruf P dan huruf N, proton dan neutron, simbol bagi proton dan neutron adalah huruf kecil. So dilarang tulis huruf besar. Sebab the moment you tulis huruf besar dah salah dah. Nampak macam trivial kan? Tapi that's why dalam kimia ini huruf besar, huruf kecil means a lot of things. Bukan just besar kecil je. Alright? Okay, so D, hitung jisim isotop bagi magnesium X. Maksudnya dia tak tahu ni, nombor nukleon X ni berapa, nilai X ni berapa. So, kalau tengok pada muka surat 37, dah bagi dah formula penghitungan untuk jisim atom relatif. Okay. So, jisim atom relatif telah diberi kat sini. So, kita insert the value 24.32 sama dengan, okay, jumlah, bila you ambil peratus isotop darab jisim isotop. So, ni peratus darab jisim. 79 darab 24. Plus, yang kedua, 10 darab 25. Plus, 11 darab tak tahu. 11 darab X. X tu tak tahulah kan? Okay. Over, ni nampak ni bahagi, saya ikut formula ni 100. So, lepas pada ni adalah your maths, your algebra already. Bukannya kimia lagi dah. Okay. So, ini kita bawa ke sini. Ayuh. Ini kita bawa ke sini kan. So, 2432 kali 100. 24.32 kali 100, you dapat 2432. So, dan 79 darab 24, you tekan kalkulator. You akan dapat 1896 plus 250. Okay, plus 11x. Okay. So, untuk dapat 11x, you ambil this whole thing, you letak ke sini kan, you kena tolak, betul? So, it will be 2432 tolak 1896 plus 250. Okay. So, nanti you akan dapat berapa ya? 286. So, X adalah 286 bahagi 11, which is 26. So, that is your answer. Okay, so itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.